Okey, ini saya nak tunjukkan cara nak save receipt dekat email Koma jadi PDF. Mula-mula buka Gmail Koma. Okey, sebagai contoh saya nak simpan receipt yang ini. Okey, tekan. Okey, saya nak simpan receipt order pembayaran ni. Okey, Koma tekan gambar printer ni, tekan. Okey, dia akan keluar macam ni. Kemudian yang ini destination. Pilih tekan save as PDF. Kemudian tekan save. Yang ni Koma boleh pilih lah nak simpan dekat mana. Okey, sebagai contoh saya nak simpan dekat sini. Okey, kemudian tekan save. Ini boleh pangkah. Ini pun dah boleh tutup lah. Okey, saya simpan dekat sini file yang ini. Okey, ada yang ini. Itu je. Bye.